Kenapa lepas raya rasa macam lost? Betul ke post-8 syndrome tu wujud? Kebelakangan ni, makin ramai orang di Twitter, Thread ataupun TikTok meluahkan rasa kosong, lesu dan tak bermotivasi lepas habis cuti raya. Sebenarnya, perasaan kosong lepas musim raya bukan kita mengada-ngada, tapi ada kaitan dengan cara otak dan emosi kita berfungsi. Semasa beraya, stimulasi tinggi. Hari ni jumpa saudara mara, esok pula makan sedap-sedap, banyak gelak ketawa, maka dopamin kita pun meningkat. Masuk je kerja, semua tu tamat secara tiba-tiba. Suasana berubah. Apabila stimulasi rendah, otak kita kembali pada tahap homeostasis. Mulalah kita rasa sedih, bosan dan kesunyian. Ada ke cara nak atasi 8 syndrome ni? Start dengan tugasan-tugasan ringan dulu masa mula kerja supaya otak boleh warm up balik perlahan-lahan. Ataupun cari semula rutin harian yang kita buat kita rasa terkawal macam minum kopi pagi-pagi atau dengan lagu masa bersiap. Rasa murung atau kosong lepas raya tu normal je. Ambil masa untuk stabilkan diri. Berbual dengan orang yang buat kita rasa tenang. Dan kalau perlu bantuan, tak salah pun nak cari sokongan dari rakan-rakan ataupun keluarga.